Hatilah punca kekuatan kita. Waktu orang Islam ni dia perang dengan orang kafir, dia tak pernah kalah sebab hati sentiasa kuat dengan Allah. Amerika lawan dengan Iran, nak menang mereka ke Iran? Tak menang mereka. Sejarah dia tunjuk sama ni Saudara Sayyidina Muhammad. Umat Islam ni kalau perang dengan kafir, kafir tak pernah menang. Pasal orang Islam ni dia ada hati dia dengan Tuhan. Kalau tengok Ali Khamenei hari tu dia punya prinsip dia, inna ma'aya rabbi sayahdi. Dalam hati dia ada Tuhan. Bersama dengan aku, Tuhanku. Dia akan beri petunjuk pada ni nak merawit lagi ni. Iraq pun join Iran pula. Hari itu ni Iraq keli dengan Iran. Siapa yang bagi jadi perang tu? Amerika juga. Pelaga 8 tahun perang. Kali ni Saudara Sayyidina Muhammad tak apa. Iran tu Syiah, Iraq tu Ahli Sunnah. Kalau perang tak menang lah. Kafir ni tak akan menang. Sebab Tuhan tolong kita kalau hati kita betul. Kalau tawakal kita kuat, sabar kita sempurna, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama-sama dengan orang-orang yang sabar.